kita dah sampai. Sekolah. This is a normal house. Ini bilik 1. Ini tempat makan. Ini bilik 2. Ini bilik 3. 4. Ini tandas. Oh, okay. Wait, I cannot. Okay, ada. Itu je. Yeay! Kecil je. Tak besar pun. Dah gampang. Punya sewage tu. Yeay. Apa betul-betul lah kaki tu loh. Storage. Suraj. 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 Bukan Suraj. Siapa Suraj? Masuk. Sudah habis dah. Sudah habis. Kapibara hijau. Dengan apa? Banana. Tomen. I have this at home first. Allah buruknya lah hari tu dulu. Hi guys. Kita masih menunggu. Tio, dah ada orang pun masuk. Sana tu. Kita tengah beratur tunggu tiket. Pagi. Kita tunggu bagi. Oh, terus start eh? Terus start. Kita dah naik. Orang belakang, orang belakang. Hai orang belakang. Perhatikan sebelah kanan kita ada burung hantu di sini. Mana? Itu burung hantu terkubur ke api. Mana tu? Kat situ. Bawah tu. Tengah makan. Tengah makan. Bunyi makanan tu dia. Tu. Dia makan dekat dalam kaki dia. Dia makan hidup-hidup tu. Dia makan anak ayam. Anak ayam. Burung hantu bertumbuh ke api ya. Dia adalah spesies karnivor makan ayam daging. Okey, di sebelah hadapan ni ada kawasan serigala tu. Dia keluar untuk ambil makanan. Ah, soalnya. Daging. Dia lepas ambil makanan dia akan balik lah.
cuba secara berkumpulan. Dalam sekumpulan ada 6 hingga ke 12 ekor. Ekor begitu dinding. Ya, dia makan atau serigala. Foto. Ada. Dia tinggal di sini. Ya, comel. Ya, Liverpool. Adik. Adik. Kata pinjaring. Saya suruh. Sama-sama lah. Slow. Di malam. Ah. Di spesies Hamlibo. Maka dia bersatu tuas kami. Dan dia nampak kecil, sensitif, tapi dia beracun. Oh, beracun. Tengok tu. Okey, nama dia Jessie. Jessie. Dia betina. Dia makan ayam daging. Tadi waktu malam dia jangka ni lah 70 tahun. Berat badan dia seekor meca 1,300 kg. Mereka boleh membesarkan badan dia sehingga 7 meter. Ni kita lihat Belanda biasa kita tengok dalam cerita-cerita macam tembak menimbang. Sebenarnya dia tak akan buat macam tu. Dia cuma kembangkan diri dia apabila dia terancam. Pamerkan rusa rubi. Sampah dia yang bertanduk adalah jantan. Yang bertanduk ni adalah betina. Dia tanduk dia akan jatuh ataupun gugur setahun sekali. Dan dia akan buat balik yang baru lah. Ini spesies rusa yang terbesar di Malaysia. Oh, cantik ni. Dia makan malam ni chicken dia makan ayam. Dia spesies Taniwa. Seekor lagi depan. Atas tu. Wow, betul-betul lagi. Mana? Oh, atas tu. Ada sepasang. Dia jangka hari ni lah 20 tahun. Berat badan dia seekor meca 250 kg. Alah, dia tidur. Dia makan ikan udang, kata dan juga ketam. Makanan kebenaran dia lah ikan. Orang dia madu. Ini jantan besar ni betina kecil. Dia tidur macam kita juga. Dia ulas-ulas sambal. Wih, besarnya. Dia betina jiraf, zebra, burung unta, burung pria mahkota, burung flamingo. Yang anda boleh lihat di sebelah kanan ni flamingo dekat kumpulan dia. Dia adalah macam keluarga rusa juga. Dia berasal daripada dipanggil angel. Jiraf? Belum. Dia kalau tidur di pulang-pulang, dia nampak macam lembu. Tapi dia kategori rusa. Apa tu besarnya? Ke depan, ke belakang zebra. Oh, zebra. Ya, dia herbivore. Dia makan daun-daun tu. Dia akan berehat sebelah kaki dia. Semalam dia habis mata dia rabun. Dia tak pandai panjat pokok. Kalau terjumpa di mana-mana hutan, janganlah berenang. Dia jangka ni 20 ke 26 tahun. Berat dia boleh mencecah sehingga 300 kg. Ini mulai kembang ni cakap mau manjat, pantas berlari sebab tu dikurungkan. Itu suara dia lah. Okay, Black Panther. Dia cakap memanjat pantas berlari. Macam ingat tadi dia tak suka air. Harimau belang dia tak suka memanjat pokok. Tapi Black Panther ni semua boleh buat. Sebab tu dia kena kurungkan. Burung terbesar dalam dunia. Dia ni yang paling berbahaya lah. Dalam antara burung-burung besar, yang ni paling berbahaya. Dia boleh serang manusia sampai membawa maut. Dan di hujung bawah tu capybara. Capybara. Alah, satu je. Hujung sana. Kalau tak nampak jauh. Tengah tidur. Nampak macam batu. Macam batu. Mungkin berat badan dia seekor meca 2,000 ke 3,000 kg. Sehari mengambil makanan sebanyak 50 ke 60 kg lah. Sangat kuat. Apabila kita tepuk ataupun kita panggil dia, dia akan dengar. Nama dia Mula and Mawang. Mula and Mawang. Mula Mawang ada dari dia makan daun-daun hutan, masuk negeri Perak dan di dalam bangku. Nak duduk. Duduk. Alah, macam Didi lah. Saya ni dah 40 tahun.
Berat badan dia seekor menca 2000 kilogram. Dia melahirkan adik dalam air, menyusukan adik pun dalam air, tidur pun dalam air. Sampai ke kita baru habis bagi. So sekarang kita tengah jalan-jalan dekat zoo. Yes sir. Kita jalan backward. Backward. Kenapa dia shy? Janganlah lari. Alah. Uyuh. Besarnya. Oh, dia tak nak lompat. Ni ada seorang. Seorang lagi. Satu lagi. Seekor. Dia tengoklah. Ih, seramnya. Besarlah dia ni. Barangnya. Duduk balik. Dia tak bagi, lari. Duduk balik. Hai awak. Awak, nama awak sama dengan kita lah. Boleh selam dia. Lion tu. Dia cakap tu. Hai. Kita tak kisah. Oh, tadi pun sembahan. Oh, persembahan. Sambung balik. Berendam. Sambung balik. Sakit lah bunyi dia. Kenapa tu? Ke dia tengah beranak? Jom kita tengok. Tidur dah tu. Jom. Alah siannya. Ni beruang matahari. Dia tengah cari makan kot. Ni. Tu dia. Kita dah habis touring. Kau nampak ke? Macam tak nampak je. Sorry lah. Tak ada lighting. Kita dah habis touring. Yeah. Mula-mula touring naik bagi. Lepas tu dia macam drop off. Lepas tu kita boleh jalan sendiri. Astaghfirullahaladzim. Kita boleh jalan sendiri. Dah tak nampak dah. Bye. Ya. Kenapa dia duduk macam tu? Comel. Ni sana pun ada sebenarnya. Roar. Roar. Ish. Wala-wala apa ni nampaknya tu. Apa? Sorry.
ada bihun sup. Kita sampai kat Museum Perak. Yay! Kita nak bergambar kat luar dulu. Oh ya ke? Kira kayu naga Mah Mary. Oh, this is the kepala orang. Dia cakap. Cantiknya. Macam geli sikit lah. Tapi macam okay but geli. Ni apa? Meriam. Lela ke apa? Congkak. Ni. Yo. Congkak dia. Damn. Boleh main ni. Cuk. Besar ni. Ini tinggi berapa ni? Macam lagi tinggi je. Panjang ni. Sedapnya sate. Ish. Besar ke? Ni apa? It looks like that car cerita. Dia kata jangan sentuh. Apalah Hana ni? Star Libra. Ni pun sama Rolls Royce. Tapi ini Silver Cloud 111. Ini ada satu lagi. Kenapa dah babuk? Kesian dia. What the dog doing? Tak ni ada banyak historical. Jom. Tapi tak, alah radio je ke? Alamak. Ingatkan pusing. Ada speaker kat belakang. Guys, kita pergi Aeon Mall. Secara tiba-tiba patutnya nak jalan-jalan biasa je. Nak jalan kat luar. Tak, kita sekejap. Let me. Kita pergi Aeon Mall sebab my mother punya kasut dah rosak secara tiba-tiba. So like, we have to buy a new shoes. Kita try Bata Block.
jangan tengok cermin. Tak boleh tengok sini. Kata kenapa? Okey. Ni baju raya tak boleh. Bukan baju raya. Baju raya warna-warni. Saya bukan nak Baik, minyak Lebat weh. What the dog doing? Air. Tak ada. Dia ada satu lagi. Roti sayang. Ni kita punya. pakai apa? Ih, seram. Kita lalu atas trail. Scary tu sumpah. Tak tipu. Yo, bawah tu ada. Tapi tengah-tengah tu je. Serius. Kita dekat trail. Tunggu kereta api lalu. Kita lalu je. Bukan kat sini lah. Kat sebelah. De Tuhana. Aduh, wow. So panjang-panjang ni craft tangan dia. Kita beli apa ni? Beli kenapa ni? Keychain.